Rakyat Malaysia kini melalui masa yang sukar berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kos sara hidup yang semakin meningkat. Kerajaan sebaliknya sedang melakukan yang terbaik untuk mengurangkan kesan dan membantu meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Sesetengah rakyat Malaysia ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang manakala ada yang menjalani kehidupan yang baik. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap rakyat. Dr. Mohammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi dan Kewangan Sosial di Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMB), berkata beberapa langkah merangkumi semua orang seperti bantuan awal persekolahan berjumlah RM150 secara one-off kepada pelajar sekolah rendah dan menengah tanpa mengira tahap pendapatan. Di bawah bajet 2025, jumlah peruntukan untuk STR dan SARA telah dinaikkan daripada RM10 bilion Malaysia kepada RM13 bilion Malaysia. Saya percaya ini sangat berkesan kerana impaknya akan terus meresap kepada semua rakyat Malaysia, kata Afzanizam kepada Dagang News. Mengetatkan pangkalan data, saya tidak hairan jika kerajaan memutuskan untuk menambah lebih banyak peruntukan dalam bajet tahun depan kerana kos sara hidup akan terus meningkat, kata Afzanizam. Patutkah kerajaan melancarkan pakej rangsangan ekonomi? Kerajaan mungkin melihat semua pilihan termasuk menetapkan pakej rangsangan untuk merangsang ekonomi. Tetapi buat masa ini, keutamaan mereka adalah untuk berunding dengan kerajaan Amerika Syarikat bagi mendapatkan tawaran terbaik bagi langkah tarif. Kerajaan mesti terus melaksanakan inisiatif. Di samping itu, perlu ada campur tangan daripada kedua-dua kerajaan dan bank negara untuk menangani ketidaktentuan global yang berterusan yang disebabkan oleh perang tarif dan konflik antara negara. Campur tangan sedemikian boleh dilakukan dengan menurunkan kadar dasar semalaman atau OPR kepada 2.75% untuk merangsang ekonomi domestik dan meningkatkan perbelanjaan pengguna, kata Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, pengarah program MBA dan profesor di Putra Business School. Sesetengah bantuan kewangan boleh disediakan kepada PKS yang akan mengalami kesan negatif daripada tarif timbal balik oleh AS untuk memastikan tiada pemberhentian kerja serta memastikan daya saing dan kemampanan mereka. Ciri-ciri utama STR menyediakan sehingga RM4,600 setahun bagi setiap isi rumah, meningkat daripada RM3,700 pada tahun sebelumnya. SARA memantapkan aktiviti membeli belah. Sementara itu, SARA menawarkan RM100 sebulan, dikreditkan kepada MyCard penerima, boleh digunakan di lebih 600 kedai yang mengambil bahagian untuk barangan keperluan. Sokongan untuk PKS kerajaan menyediakan RM40 bilion Malaysia, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana, memupuk daya tahan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan.